Kita merancang rumah, anak, dan simpanan. Tetapi kewangan keluarga selalunya berubah kerana perkara yang tidak kita jangka. Masalah sebenar bukan musibah itu sendiri. Masalahnya ialah apabila pendapatan terhenti, kos meningkat, dan dana yang betul tidak tersedia. Pertama, kematian. Satu keluarga boleh kehilangan orang tersayang dan sumber pendapatan pada hari yang sama. Dana kematian tidak menggantikan nyawa. Ia menggantikan nilai ekonomi yang hilang supaya pasangan ada masa, anak terus belajar, dan komitmen tidak menghimpit. Kedua, hilang upaya menyeluruh dan kekal, atau TPD. Anda masih hidup, tetapi mungkin tidak lagi mampu bekerja seperti dahulu. Dana TPD membiayai kehidupan baharu, pendapatan, komitmen, penjagaan, dan penyesuaian rumah. Ketiga, penyakit kritikal. Kanser, stroke, atau serangan jantung boleh menjadi krisis aliran tunai kerana bel tetap berjalan ketika badan perlukan rehat. Dana penyakit kritikal memberi ruang untuk berhenti mengejar pendapatan dan fokus kepada pemulihan. Keempat, kemalangan. Beberapa saat boleh menghasilkan rawatan susulan, pemulihan panjang, atau perubahan cara bekerja. Dana kemalangan membantu menampung kos selepas hospital, rawatan, pemulihan, kehilangan pendapatan, dan gaya hidup baharu. Kelima, hospital dan pembedahan. Simpanan RM50,000 nampak besar, sehingga satu rawatan mengambil sebahagian besar daripadanya. Medical card membantu membayar kos hospital supaya simpanan rumah, pendidikan anak, dan persaraan tidak bertukar menjadi dana rawatan. 5 risiko, 5 fungsi, kematian ganti pendapatan, TPD biayai kehidupan baharu, penyakit kritikal beri masa, kemalangan sokong pemulihan, medical card lindungi aset. Perancangan risiko bukan tentang hidup dalam ketakutan. Ia tentang memastikan satu kejadian tidak merosakkan seluruh rancangan keluarga. Apa yang boleh anda semak hari ini?